Korang ingat tak waktu kita PKP tahun 2020 hingga tahun 2023, lepas tu mereka yang datangkan agenda ni dan mereka pula yang datangkan solusi, dan ramai orang dipaksa untuk ambil yang korang cocok dekat lengan korang, 1 hingga 4 DOS. Korang ingat tak? Tolonglah korang, tolonglah keluarkan apa yang korang masukkan tu. Mereka dia yang buat V tu penyembah iblis. Penyembah iblis. Wallahi, saya saudara Islam korang, takkanlah saya nak menipu. Buat apa saya nak menipu pasal benda ni nak dapatkan viral dan saya boleh masuk dalam neraka. Tak berguna langsung. Saya nak beritahu pada korang, saya ni sayang kepada korang sebagai saudara Islam. Tolong keluarkan. Dah berapa ramai orang ambil benda tu, dah terkena kesan dia. Mereka ni sebelah badan mereka ada yang tak function, ada yang ada masalah dekat jantung, ada yang masalah dekat buah pinggang, macam-macam mereka alami. Tolonglah korang, yang paling saya bimbang mereka-mereka yang dah pergi tak kembali lagi. Ramai. Kalau kita tengok hari ni berapa ramai, kalau kita daripada tahun lepas orang yang ambil benda tu seramai 200 lebih 200,000 lebih. Orang yang ambil tu terkor, belakang dia ban. MATI disebabkan benda tu. Tolong korang keluarkan. Kalau korang sayangkan diri korang, keluarkan. Nak keluarkan, korang kena amalkan madu. Sebab apa? Benda tu dah jadi darah daging korang. Allah yang akan bantu korang. Cari madu yang asli. Madu tualang emas, madu tualang pahit manis. Benda ni penting untuk korang makan. Korang dah amalkan dalam masa sebulan, baru pergi berbekam. Berbekam tu tanda kita nak keluarkan. Kenapa kena masukkan madu dalam tubuh badan kita? Sebab madu ada bantuan Allah. Madu Allah Subhanahu Wa Taala beritahu syifa untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah beritahu dalam Al-Quran, dalam surah An-Nahl, fi syifaa'un linnas. Di dalam madu ada rawatan kepada manusia. Korang masukkan madu, makan 1 sudu pagi, 1 sudu malam. Dalam masa sebulan, insya-Allah darah korang tu dah cair. Orang kata betul ke madu boleh cairkan darah yang dah pekat sebab ambil V tu? Allah macam-macam Allah boleh buat. Tapi kita sebagai manusia, sebagai hamba dia, kita kena ada ikhtiar untuk masukkan madu dalam tubuh badan kita ni. Biar Allah yang buat kerja Allah. Jangan korang meragu-ragui apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita. Lepas tu pergi berbekam. Orang kata boleh ke bekam ni keluarkan RACUN dalam badan? Korang, yang cipta kita ni Allah. Korang nak ambil tugas Allah buat apa? Biar Allah yang buat kerja Allah. Korang tolong masukkan, tolong amalkan sebagai asbab. Asbab. Kita duduk dalam darul asbab. Dunia ni penuh dengan asbab. Jadi buat. Okey? Tolonglah. Dah ramai dah ni orang yang sekarang ni tahun 2026 ni MATI secara mengejut. Mati secara mengejut. Korang tolong keluarkan. Dan kalau korang nak tanya pasal benda ni, korang boleh komen dekat bawah. Dan betul tak apa yang saya cakap, korang yang ambil benda tu dah macam-macam orang mengalami kesan daripada cecair penyembah iblis tu. Korang juga boleh kongsikan selepas korang ambil benda tu 1 hingga 4 dos, apa yang korang alami sekarang. Komen dekat bawah. InsyaAllah semoga video ini sampai kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang yang tak beriman, dia tak akan dengar apa yang kita nasihatkan. Sebab agama ni agama nasihat. InsyaAllah yang paling penting, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini baru betul.